Besok kita akan keluar, berbuka kat luar. After a while tak bersosial dengan orang yang sebaya, here we go. So hari ni I am going to masak kuih. I have asked my mum semalam. Dia cakap masak lah. So here we go. Jom. Okay, so this is some of macam maybe souvenir I would like to give. So dalam ni, what's in this souvenir bag is first ada okay, tak apa. First ada biskut yang I buat tadi, then ada tudung. Lepas tu aku lipat yang jadi bentuk heart macam ni. Is dia tak kemas sebab salah size, tapi it's okay. Ni is surat for every single of them. So begitulah. Ni handwriting punya letter. Tak baca, tak tahulah. Good morning semua orang. So it's currently 7, almost 8. So we are on our way ke Sunway sebab my mom dia nak beli barang dapur. So yeah, stay tuned semua orang. Okay, we are really excited to meet everyone because cukup and nak bukber. Tiba. Okay, bye. Jumpa nanti. Sekarang kita dekat Ice Timor, guys. Mak kita orang kat Putrajaya. Yes. Kita dah gabi, orang kata kan kenyang kan. Masa kita orang makan berlima tau. Diorang order 3 orang, orang kata kenyang. Tapi aku kebulu diorang aku macam apa ada ni nak saka weh. Kejujuran di situ dah nampak. Tapi tak apa. Tak apa, ini kita akan post kat IG, okay? Sekarang kita berada di IOI Timor Putrajaya. Sekarang kita berada di depan Cave Ride dan menunggu seorang yang besar bersama bernama Yasmi. Di manakah dia? Are you going to buy it? Okay. So sebenarnya saya dah lama tak jumpa dia orang. Kita dah jumpa dah hari tu kan. So dia orang tak pernah nampak dia bukan message kan? Dia tak nak bagi aku rongak tu. Dari gigi. Kita tahu. Next saya beli pop mart the other one. Macam jenis, maybe korang tak nampak kot. Tapi saya nak yang ni. Kita tengok kita dapat yang mana. Okay, tapi Deli nak yang mana? Deli nak yang ni. Okay. Kita tunggu selepas ni. Dia nak yang mana? Dah terlambat dah. Kita tengok footage. Stay tune. Stay tune. This is Deli punya barang. Okay, first kita ada primer. Dia tak fokus. Okay dah. Okay, primer daripada Desemi. Okay, lepas tu kita ada penyikat bulu hidung, guys. Ini brand Rohingya. Rohingya ke? Shopee. Shopee, guys. Sorry, guys. So kita ada hand cream British Rose, The Body Shop. Mahal ni, guys. Okay, lepas tu kita ada Sebamed lip gloss. Lip balm. Okay, last kita ada Suki Girl. Suki Girl. Suki Girl. Macam nak buka ni? Tekan. Jangan zoom, tolong. Jangan zoom. Clear tu zoom. Dah jom. Hey guys, so kita sekarang nak pergi Aeon. Kita nak pergi Aeon buat apa first? Nak tengok baju kurung untuk raya. Baju kurung kan? Oh iya, nak cari baju kurung kan? Yelah, raya ke banyak-banyak. Saya nak beli chocolate berries dan juga nak beli chicken popcorn. Sekarang kita kat mana? Kita di Aeon. Aeon. Sebab kita dengar dekat TikTok Aeon banyak baju cantik. So, let's go. Dia kata tak ada baju yang dia nak. Design dia tak menarik.
design ni tak menarik. Mari kita lihat rakan-rakan di bahagian stock clearance. Macam mana? Okey tak? Ni macam baju tadi kemas. Oh. Siap baju tadi kemas. Aku cari jadi speechless. Ni kat sini kita tengok ada daily dan juga buta. Okey. Jangan macam tu sampai sini sempurna. Kita berada di Ion lah. Bawa. Seksi baju air-air. So nak beli something nak bawa balik untuk family. Cuba saja macam donat ke. Cuba. Komen kat bawah. Bye. Yes. Go. Dah. Itu tu. Ambil duit aku. Dah. Kita orang keluar berempat je. Hello. Hai. Kan ada 5 orang kan? Nombor 1 kakak paling banyak Nabiha. Nombor 2 Yasmin. Nombor 3 Putri. Nombor 4 aku atau Deli. Syah apa yang ada Isra? Ada pula. Aku rasa kalau aku beli tu maaf. Yes. Go. Kau review coklat je 3 minit tau. Tak, bukan review. Nak pilih. Nak bagi dekat my cousin. Ya, beli je semua. Tak tadi. Tapi takut takkan dia tukar. But my money is not money. Lepas tu tambah yang ni RM6 je. 2 beli RM12. Sama macam tadi. Sama. Lepas tu dia beli balik. Lepas tu hear me out. This is RM6 and this Ni champion. this one is Ni Naib Johan. and this one is also Pertandingan bercakap paling tak, banyak. lepas tu So now you kira lah. Ni bulan Ramadan tak I ada. buy this one for my cousin. I didn't say should I say I want. Daily. But I just not want. Buat muka Because dia. takut tak kena tekak sekejap. Alah, ambil je. Nak bayar ke? Taklah putar bayar. Apa sih? Cameraman kali ni tak selamat. Graduate. Dah jom. Dah lagi lama kita kat sini. Lagi habis duit. Jom. Bega. Tengok ni. Bega cheese. Tapi tak rasa boleh letak kat saya. Bega cheese chalaga. Ha? Ram pam 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 pam. Hey ram pam 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 pam. Hey. Sebenarnya iPhone dah penat lah. Dia punya bateri dah low. Sebab puasa. Yo. Happy birthday to Yasmin. Happy birthday to you. Ada apa? Biar. Biar. Tersantak ada kau pergi handle aku Aku dah macam ni. Kim kurang-kurang kekenangan. Dengarlah. Tak habis lagi. Habis lagi. Ada 3 ketul lagi. Ayam ada berapa? 2 ketul. Kau makan ayam 3 ketul lah. Aku pun nak makan. Aku pun. Aku makan 4 ketul. Aku lah. Cheese 2. Yang ni pun 2 kau ambil. Aku ada gaduh. Aku dah ambil mana? Satu ni 2. 3 sama. 3. Aku pun 3. Daily pun 3. Kau? Yang ni. Ayam semuanya. Ni 2, yang ni 1. Okey. Satu share tu dah. Betul. Bagi. Tadi aku cakap cukup ke? Aku macam cukup ke? Lepas tu putar.
Tak apa, dah biar kata dah cukup tambah. Biar aku masukkan dalam vlog tau. Kau, bila? Ya Allah! Apa ni? Point. Cepatlah. Apa itu kau? Dalam tu ada surat nanti kau baca. Ya Allah, kau nak buat aku nangis ke? Sabarlah. Bawa balik rumah ni. Tak malu dia ni.